Drama Mutiara dalam Debuan Kabus mengisahkan tentang seorang wanita yang hilang ingatan selepas tersedar daripada koma akibat kemalangan langgar lari. Tidak mengenali identitinya sendiri, dia diberitahu bahawa dirinya ialah Eslin, isteri kepada Uzam Zulkarnain. Namun, dia mendapati perkahwinannya penuh dengan kepalsuan, tipu daya dan dendam. Uzam pula seorang suami yang dingin, tidak bertanggungjawab, lalai terhadap agama, malah bercadang untuk berkahwin dengan wanita lain, Nora Ashikin. Eslin tidak dilayan baik oleh suaminya, malah tidur pun di bilik orang gaji. Uzam juga mengatakan akan menceraikannya sebaik sahaja ingatannya pulih kelak. Perkahwinan mereka sebelum ini terjalin selepas Uzam dituduh melakukan perbuatan tidak bertanggungjawab terhadap Eslin, sehingga mereka dipaksa bernikah. Dengan kontrak perkahwinan selama 5 tahun, berserta syarat, Uzam terikat dengan Eslin. Eslin yang baru bangkit daripada koma ini cuba memperbaiki diri dan rumah tangganya, memandangkan dia sebelum ini dikatakan seorang isteri yang curang dan ibu yang tidak bertanggungjawab. Perubahan sikapnya itu membuatkan Uzam mula menaruh rasa cinta. Namun, konflik bertambah rumit apabila muncul pula Ghazali yang mendakwa bahawa nama sebenar Eslin ialah Irina dan dia sebenarnya ialah isteri kepada Ghazali. Uzam lantas bingung. Kehidupan Eslin semakin bergolak. Dia terperangkap dalam dilema besar. Adakah dirinya Eslin atau Irina? Lebih membingungkan apabila dalam mimpinya muncul seorang wanita lain yang penuh dengan keresahan. Rahsia besar mengenai identiti sebenar dan status hubungannya dengan Uzam akhirnya memberi kejutan buat dirinya. Keadaan menjadi lebih tragik apabila anak Uzam, Arya, dicolek untuk dijadikan tebusan demi mendapatkan Eslin. Drama ini berjaya menampilkan jalan cerita yang penuh teka-teki, syarat dengan misteri dan konflik yang membuatkan penonton sentiasa tertanya-tanya. Elemen suspens dan pergolakan emosi antara watak utama memberi impak kuat, ditambah dengan persoalan identiti watak utama. Walaupun masih belum ditayangkan, terdapat penonton yang berpendapat jalan ceritanya mempunyai persamaan dengan siri fenomena Hilang Dalam Rindu. Selain itu, daya tarik utama juga terletak pada gandengan dua pelakon berkaliber, Zahiril Azim dan Emma Maembong, yang dianggap ramai sebagai pilihan menarik kerana pengalaman serta mutu lakonan mereka. Kehadiran mereka disambut baik oleh peminat drama tempatan, apatah lagi ketika industri kini cenderung memberikan ruang kepada pelakon baharu sebagai terajuk utama.